Okey, antara soalan favourite yang kami selalu dapat adalah tentang adakah produk Herbalife ni untuk orang turun berat badan saja? Adakah produk Herbalife ni untuk orang kurus saja? Okey. So jawapannya actually produk Herbalife ni dia untuk semua orang. Anda nak turun berat pun boleh guna Herbalife. Anda nak maintain berat pun, nak maintain sihat, cukupkan nutrients untuk badan anda pun boleh guna Herbalife. Anda nak tambah berat badan pun boleh guna Herbalife. Anda nak energy makin baik pun guna Herbalife. Anda nak apa lagi, kulit makin anjal, makin sihat pun boleh guna Herbalife. Anda nak ada sport performance yang bagus pun boleh guna Herbalife. Okay, so Herbalife ni adalah produk nutrisi yang mencukupkan apa yang badan kita tak cukup, dan dia kalori terkawal. Okey, bila kita kata kalori terkawal, di sinilah dia membantu anda untuk capai apa-apa hasil yang anda nak capai. Sebab apa? Sebab setiap satu program ataupun setiap sesuatu yang anda nak capai dengan Nutrition Herbalife ni, anda pasti tahu apakah keperluan kalori anda. Contohnya, kalau anda nak turun berat badan, anda kena apa? Kena kalori deficit. Okay, jadi anda tahu dah produk Herbalife ni kalorinya berapa macam mana. Jadi fix that into your routine harian untuk mencapai kalori deficit anda. Kalau anda nak maintain berat badan pula, kan, gantilah anda punya makanan-makanan tertentu yang boleh anda dapat, the calorie balance that your body needs. Okay, kalau anda nak naik berat badan, anda kena calorie surplus. Anda dah tahu dah produk Herbalife ni kalori dia berapa, so put it into the places ataupun fix it into your routine, into your schedule to get that surplus going for yourself. Macam tu je. Produk Herbalife ni, sekali lagi saya ulang, untuk semua orang, kan, untuk capai kehidupan ataupun kesihatan yang lebih baik. Anda kena faham juga, okay, produk Herbalife ni anda kena seiringkan dengan anda punya penambahbaikan kualiti pemakanan anda. Anda kena cukupkan minuman air seharian anda. Kan, anda kena bergerak, movement kena ada, kan. So kalau kita nak sihat secara menyeluruh ni, dia kena cukup semua tiang-tiang dia tu lah. Okay, so harap membantu, harap menjawab soalan-soalan anda. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.